Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. So Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Yang dimaksudkan dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, satu orang tidak dianggap mendapat hakikat kebaikan sehinggalah dia sanggup keluar. Keluar tu keluar apa? Keluar zakat. Kalau dia tak sanggup keluar zakat, no, dia bukan orang baik. Itu kata Ibnu Abbas. Maka jadilah makna ayat itu tidak mencapai sekalian kamu akan sebenar-benar taat sehinggalah mengeluar sekalian kamu akan zakat daripada harta sekalian kamu. Sampailah satu peringkat, dia bila sampai haul, cukup haul, kena keluar zakat, dia tak ada rasa apa, dia kena keluar. Ini bukan hak dia. Kalau ada kat dia pun bukan hak dia. Dia sampai lagu tu, dia ambil buah tepi. Dan kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kehendaki dengan nafkah di sini ialah sekalian sedekah. Ibnu Umar tak sependapat dengan Ibnu Abbas, dua-dua ni sahabat hebat Nabi, tapi dia ada pendapat lain. Dia kata no, itu bukan maksud zakat. Dia kata itu sedekah. Kalau orang rasa berat hati nak bagi sedekah, dia belum mencapai kebaikan sebenar dalam diri dia. Dan kata Al-Hasan, iaitu tiap-tiap sesuatu yang dinafkahkan oleh orang yang Islam daripada hartanya, tak kira dia bagi, tak kira dia janji duit keluar aja, itu kebaikan. Dia satu orang yang generous. Orang putih kata generous, dia ada sifat generosity. Dia kira bagi duit ke orang ni, dia tak rasa berat dalam diri dia. Dia mudah. Tengok dia rasa kesian sikit, dia lepas RM10, RM20, RM50, RM100. Dia orang yang macam ni. Dia satu orang yang generous. Orang yang macam ni adalah orang yang mendapat kebaikan yang sebenar, kerana menuntut keredaan Tuhan dan menuntut pahala daripada Tuhan. Sehinggalah sebiji kurma sekalipun dia bagi, kalau dia sanggup bagi, tak kira apa, dia melakukan kebaikan yang besar. Maka iaitu masuk ya di bawah firman Allah yang dibacakan tadi. Tiada mencapai sekalian kamu akan hakikat taat itu sehinggalah dia sanggup nafkah barang yang dia sayang akan dia. Baik.